Malaysia tuh krisis air loh, sampai pemerintahnya bilang untuk kurang-kurangin minum air. Loh kok bisa? Sebenarnya, video viral tu merujuk kepada kejadian pada Mei 2023. Tapi, ia tak berlaku di seluruh Malaysia tau. Isu ni cuma melanda wilayah utara je, terutamanya Pulau Pinang dan Kedah. Punca utamanya adalah ada gangguan sistem dekat pintu baraj Sungai Muda. Pintu tu terbuka sendiri sampai air sungai melimpah keluar ke laut. Akibatnya, paras air sungai drop mengejut. Ditambah pula dengan cuaca kering masa tu, hampir sejuta penduduk panik sebab takut tak ada air. Tapi nasib baik dalam masa 24 jam, bekalan air kembali pulih. Sebenarnya, kalau nak kata Malaysia krisis air, jawapannya tidak. Negeri lain masih dalam keadaan baik masa tu.